Orang semalam dia orang dah 2 hari kat sini, dia orang duduk dekat pusat penyelidikan kita, nombor 3 NURC. Dia orang buat sampai ke yang tu lah. Oh, dia orang tak sampai. Oh, tak pergi hari Dia tak pergi. Sebab dia orang ada buat kajian dia orang kat kawasan situ sajalah. Start daripada mana kena hiking? Nombor 4 situ. Nombor 4 Kuala Marong. 1 jam lah. So, kalau nampak ada dua sungai tu dekat. Kalau orang cepat tu. Kalau Kuala Jasin tu tempat orang mandi lah. Boleh mandi kat situ, ada campsite. Boleh naik motor lah. Boleh, tapi kena ada permit. Kena permit dulu lah. Maksudnya ada Yang percuma kenderaan sampai ke NRC saja. Lebih daripada NRC tu kena ada permit kenderaan. Ini kenderaan tu nak naik kenderaan apa pula? Kalau puan naik motor ni, Kena ambil kat sini kan? ya betul. Kena Ambil dapat sini permit lah. dulu. Apa-apa permit tu ambil kat sini. Ya betul. Untuk motor saya RM25. Kalau kereta RM200. Naik kereta lah. Naik motor. Naik motor. Tempat mandi tu dia yang ada ikan keluar tu semua tu kan? Tak, kalau yang ikan keluar tu dia ada RM45. Kasih air biru nombor 8. 68 tu tak sampai. Tapi boleh ke sana dengan motor. Boleh tidur Tak sana. boleh. Tak Boleh boleh. hiking. Dia sampai nombor 4. Sampai nombor 4 je boleh motor. Boleh naik kenderaan. Jalan raya ni nombor 4. Oh, jalan cantik lah. Bukan off-road lah Bukan off-road lah. Jalan-jalan cantik macam tar lah ya. Ya, jalan tar dia sampai nombor 4 je. Tapi kena Lebih ambil daripada tu permit dia juga. off-road. Ya. Dia dah kena trekking. Kalau sampai nombor 4 pun kena ambil permit juga kan? Ya betul. Bang. Yelah ke. Sampai 4 tu ada tempat tidur. Lepas pagar. Kat sana kita ada campsite dengan chalet. Chalet pondok lah. Satu chalet tu boleh muat 2 orang. Sewa berapa? Sewa 150 chalet. Chalet kita semua 150. Bayar kat sini abang? Ya betul. Itu ikut hari ke atau sekali Satu masuk? malam. Satu malam. Cuma dia yang membezakan sebab kita ada chalet juga boleh nampak. Cantik lah. Ada chalet. Sini chalet pun 150 juga. Tapi dia ada 3 bilik. Dia ada 3 bilik. Boleh muat maksimum 6 orang. Satu rumah ke 6 orang. Ya betul. Ada 3 bilik. Ada 3 bilik. Kalau macam kat sana Satu bilik macam boleh pondok 2 orang. Tapi dia 2 orang. Okey. Masuk. Macam Biasa kawan ni nak 2 pasangan. macam makan kita bawa sendiri lah. Lebih baik Kita lebih masak baik macam ke tu apa lah. semua ni Kalau boleh. makanan Kalau masak kita saja bawa sendiri ataupun kena order dulu lah. Kita Kalau akan bagi masak list catering ke apa. Kita punya pihak ketiga. Orang Ada kena kita abang? Saya. Macam mana? Vouchers. boleh masak ke? tapi boleh Internet ke lah kita. boleh WhatsApp kita punya ayah boleh. Abang WhatsApp apa nombor pejabat kita. Nanti dia akan bagi terus auto. Mahal sikit lah. Ada dalam kan. Harga kayangan. Orang lalu pun risau. Tengah musim belajar ni. Macam ni lah, macam kamera lah, jalan lebih kurang juga. Abang tu dah Semalam orang nampak ajak-ajak. ada kawasan dalam. Dia memang kerja sini lah. Saya memang staff sini. Dia duduk sini? Kalau kerja saya duduk sini lah. Cuti je saya balik kampung. Saya Bekuk Segamat. Oh. Ini kalau macam tu kan nak Macam datang rumah lah untuk staff. Ya kita betul. booking dulu lah. Better booking dulu lah. Sebab ada tarikh tu kadang-kadang kita penuh. Macam minggu ni kita dah penuh. Bukan Izu Yaya. Bukan. Okey. Mana kalau kita nak jalan-jalan kat sini pun kena road permit ke atau ada kawasan je yang tak boleh masuk, ada pagar ke? Dia kalau nampak ada gate orang ni lebih tu dia kena masuk kawasan kita. Kena permit lah. Kena ada permit lah. Kalau sekan nak jalan-jalan tengok galeri pokok. kita bayar permit bayar. Tapi bang, kalau kita orang pergi nombor 4 tu, Okey. kena ada tugas jual. Kena ada guide. Yelah tadi kan orang tu cakap. Aku pergi ni dia orang akan tunggu sampai kita orang habis aktiviti lah. Ya betul. Sebab dah masuk kawasan situ dah masuk zone Bahaya kan? kita punya ekonomi lah kan. Jadi memang kena ada guide lah. Jadi wajib kena ada guide supaya jaga orang. Yang maksudnya yang sekali yang bayar tu khas untuk guide. Guide bayar dia lah, bayar guide. Bayar ke dia? Yang kita orang ni permit, insurans, sini lah. permit. Biasa kalau guide tu berapa? 120 kalau tak silap saya lah. Seorang. Satu grup berapa yang dia satu boleh hari. ni? Seorang. Dia boleh satu guide 10 orang. Oh, 10 orang. Maknanya satu hari 120 lah. Satu grup lah. Satu grup 10 orang ke? 120 tak silap saya kalau kawasan situ lah. Kalau pergi ke Atas hari Imah lah. dia ada 150. Tapi tu guide tu memang dari sini tu orang kampung. Orang kampung. Apa? Orang Guide. kampung. Guide banyak orang kampung. Macam Orang lokal sini lah. Macam abang tadi pun dia cakap
dia ada buat juga. Ya, sebab kat kampung pun ada tempat menari juga. Dia orang ada buat Yang animal tu trail. tadi, yang bot tadi tu. Jadi Yang kita orang berhenti sebab dekat selalunya kedai. lah, kalau orang nak pergi ke nombor 4, dia orang akan naik bot sebenarnya. Antara daripada NRC ataupun daripada kampung. Kampung belah bawah ni, terus ke bawah ni. Lah, kalau kita nak bot lah, kalau kita nak motor kan. Ya betul. Selalunya orang akan naik bot lah sebab nak rasa experience naik bot kan. Naik bot lah. Kalau naik bot, 6 orang ke bawah dia akan kira 200. Satu bot tu lah Tu untuk sikit. bot lah. Ya, 6 orang ke bawah. Maknanya guide 200. lain. Guide lain. Guide pun dia akan naik. Sama betul juga tak? Ya, kalau betul. kita naik motor pun satu motor permit dah 25 RM25 je. 7 orang ke atas dia akan kira satu orang RM35. Maksimum 10 orang. Satu bot. Jadi sebab dia bot panjang. Yelah. Tadi ada dia tunjuk tadi. Ada budak tu JT kan. JT. Yang dekat kedai runcit tu. Oh, ada yang, tunjuk. dia yang bawa dia cakap. Macam mana? Terima kasih bang. Okey. Terima kasih, Dik.